Oleh Quran tu, kalau boleh kita asal duk berayak banyak. Hak pasal pakai akal banyak berdoa tu. Kadang-kadang dia tak serupa. Akal orang ni, orang kau ni. Akal orang ni, orang kau ni. Akal pasal dia. Tapi kalau kita ambil Quran, wak jadi tepat tumpu dari segi nak ngaji Tuhan tu seni. Ni di antara ilmu tauhid dah ni. Nah, ilmu tauhidnya kita patut ngaji, mesti ngaji ilmu tauhid daripada ajaran Allah Ta'ala sendiri. Ada kena pakai fikiran akal yang banyak-banyak sangat. Qul huwallahu ahad. Sudah mudah. Tak payah apa. Tetapi apabila kita pakai akal banyak-banyak tu jadi pening. Tubiklah macam tu, macam ni barang tidak disebut oleh Nabi dalam masa dia. Tak disebut oleh sahabat zaman dia. Hidup sebut belakang-belakang ni. Gitu begini, berjirim, berjising dah belakang lah. Supaya nak jadi nampak kerana dia kita tak tahu juga. Kita ngaji juga. Saya belum pada, dulu saya duk mengajar juga tauhid khalas tu. Tapi baru tengok kita pelaga-pelaga nampak jela hak salah. Jela hak Quran dengan sunnah ni jela. Sebab kecah sifat Tuhan. Nak pergi kenal sifat Tuhan, nak ambil akal tak boleh. Yang kena ambil nakli ni lah. Boleh akal suka dapat hal nakli dia. Jangan siapa 2 hari barang-barang akal hak luar pada nakli tu banyak-banyak berdoa. Dalam hadis tak ada rakyat, dalam tafsir Quran, dalam ayat Quran pun tak ada rakyat. Kita duk kata aci lacar dalam mulut-mulut kita bukan cek hal gitu ya nak pergi kat tu selalu. Sebenarnya kalau kita pergi kat Quran ni lebih baik. Kadang-kadang kita tebar 400-500 muka nak ambil ayat Quran sampai 10 ayat jaga temu. Kita tak tahu Nah, di sini kita nampak satu kekurangan lah. Kalau kita tengok tu, saya mengaji banyak juga tauhid ni. Nah, duk mengajar orang belum di luar negeri tu banyak jugalah. Oleh itu maka kita tak usah kelahi. Nah, hak nak pergi kat tu gigih tapi hak moleknya tauhid ni. Allah, dia adalah Allah ya ta. Yang ngakulah dia ni adalah Allah ya ta. Ya nak ayat kebesaran dia, kehebatan dia, kena Allah molek-molek. Kerana apa? Kerana orang Islam kena kenal Allah. Kenal Allah tu tak serupa orang Yahudi tak kenal Allah. Tak serupa orang munafik tak kenal Allah. Jadi kita kena kenal Allah pasal ni. Pasal Tuhan raya ni. Yang panggil Al-Asma'ul Husna ni. Lahul Asma'ul Husna ni. Dalam 3 ayat ni. Bukan sekadar ni dah Asma'ul Husna. 99 nama tu. Kalau kaji 99 nama tu lebih baik daripada kita sebut barang-barang hak tak ada sebut oleh Quran dan tidak disebut oleh hadis dan tidak tidak dibicara oleh as-salafus salih dengan bicara yang terlalu payah. Kalau tak ambil apa ngaji tak apa, ni ambil apa ngaji apa tak tipa. Kalau pok-pok bahisin saja hingga sikit. Nah, untuk orang ahlul bahs, ahlul ilmi, puak-puak tok guru ngaji mu tok guru tak apa. Ni kapun tak reti apa, kena duk ngapah ya. Teh juga. Nah, kapun lebih reti Quran ni. Bab Quran ni untuk orang kampung. Dia dak ambil Quran ni untuk fa ulama. Ambil bahasa ilmu bahasa dia tu hidup wira kampung. Jadi kita tengok situ satu benda patut kita perhati jugalah. Nah, jadi sepatutnya Quran ni Allah Ta'ala kecek dengan hamba dia. Nah, kecek dengan tiap-tiap orang. Quran adalah daripada Chow Kong Chiwit Majang Tuk Chiwit. Tu asal dia tu lah tu Quran. Jadi apabila tak tergambar Quran balah